Gaban airnya turun padang, Loki dah berjaya dijinakkan dan mungkin akan sertai Mugiwara Pirates. Zebek muncul dalam chapter ini. Macam-macam berlaku dalam chapter baru ni guys. Aku harap korang tonton video ni sampai habis sebab aku akan review chapter ini dengan sedetail mungkin. Okay? Chapter 1145 bertajuk The Blaze in Branch 8 Forest No. 2 atau dalam bahasa Melayunya bermaksud kebakaran di dahan nombor 8 di hutan nombor 2. Bermaksud dekat sini, dekat dahan 8 sahaja pun ada beberapa hutan. Nak cerita besar tak besarnya Elbaf ini. Walaupun setakat ini hanya didedahkan dengan 3 realm sahaja, iaitu tidak seperti teori pohon Yggdrasil, tapi nampaknya perlahan demi perlahan geografi Elbaf ini didedahkan kepada kita. Seterusnya di cover chapter ini bersambung dengan pengembaraan Yamato yang memperlihatkan 2 orang anak Hanafuda, iaitu Page One dan Alti. Yang mana Alti kali ini bukan lagi main-main tapi bersungguh-sungguh memeluk adiknya yang hampir-hampir dibunuh oleh Husu sebelum ini. Dan kita juga dapat melihat Yamato yang berpaling dari mereka yang mungkin memiliki sedikit sebanyak rasa menyampah yang bercampur bau dengan kasihan. Namun good news is Yamato akhirnya berjaya mendapatkan semula pedang yang menjadi misinya untuk dipulangkan dekat Shrine Yasui. So nak tahu isi dalam chapter kali ni, kena tunggu sampai habis. Okay? Dan guys, dalam video ni kejap lagi aku akan sediakan pop quiz seperti yang dijanjikan. So siapa yang paling cepat komen jawapan akan menang voucher pembelian merchandise Kimis Converto. Okay? Dan jangan lupa untuk support social buzz aku supaya aku dapat untuk upgrade gear aku supaya kualiti penghasilan video akan menjadi lebih menarik. Dan jom, let's proceed with the content. Stay with me guys. Ikuzu Yarodomo. Cerita habis tak pernah pudar. Setiap episod penuh makna, pengajaran hebat buat semua. Kimis Converto sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Luffy hingga Zoro, setiap kisah penuh inspirasi. Firdaus Zaini menyediakan servis custom design kasut. Macam-macam design anime dia boleh buat guys. Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen, Daiman Slayer dan macam-macam lagi. Tengok ni, teliti gila dia buat kerja guys. Memang puas hati. Harga upah depends on complexity. Dan harga paling murah bermula daripada RM80. Memang berbaloi. Follow TikTok Firdaus Zaini untuk order atau korang boleh WhatsApp dia. Link Firdaus Zaini aku tinggalkan di pin komen dekat bawah. Membuka tirai chapter ini dengan sebuah double page di Underworld. Goldberg sedang berhadapan dengan bukan Nightmare tetapi satu dinosaur di sini bersama-sama dengan Nash yang merupakan satu shield yang bernyawa. Ketika dinosaur itu cuba menyerangnya, Goldberg mendepankan Nash sebagai penghalang. Sungguh pun kawan tu tak sedia. Dan di sisi lain, dua Mugiwara Pirates, Zoro dan Sanji, bersiap dengan serangan combo mereka dengan Armée de l'Air. Sanji menendang Zoro sekaligus menjadikan launcher untuk Zoro dengan laju desupnya ke arah dinosaur tersebut. Dan dengan serangan Santorio, Zoro berjaya memotong leher dinosaur itu. Setelah dinosaur itu rebah, Sanji mengatakan yang daging dinosaur itu mungkin boleh dimakan. Dan Zoro mengatakan dinosaur itu sangat besar walaupun untuk saiz seorang giant. Kemudian Goldberg mengkonfirmasikan nama dinosaur itu yang bernama Grogisaurus dan ia adalah daging yang sangat enak walaupun memiliki lemak yang tebal di bawah kulitnya, namun ia tetap enak dimakan kalau direnehkan dengan arak. Tapi kita tak ada alkohol, kata Sanji. Tak apa, dalam Hunter Cabin tu ada banyak bahan-bahan masakan yang kita perlukan dan kita juga boleh dapatkan herba on the way balik kejap lagi, kata Goldberg. Kemudian Zoro sedikit mencelah kerana melihat keanehan shield milik Goldberg yang disandarkan dekat pokok di situ. Tak kisahlah apa-apa pun, tapi ni apa benda? Kau punya Devil Fruit ability ke Goldberg? Tak, benda tu hidup lepas bapak aku lawan dengan Big Mom dulu tu, kata Goldberg. Dan Zoro sedikit keheranan dan menambah, oh dia ni yang macam Zeus tu ke? Mendengarkan nama Zeus, Nash terus cakap, ush, korang kenal Zeus ke? Dia tu high rank punya homies tu. Lepas tu Zoro cakap, alah kenal sangat. Dia tu sekarang dah jadi hamba navigator kami dah pun.
Serius lah, kata Nash. So dekat sini kita tahu yang Sanji, Zoro, Goldberg dan Nash telah pergi berburu di Underworld untuk mendapatkan stok makanan untuk yang lain-lain dekat sana. Berbalik ke babak Loki yang juga di Underworld, di mana Loki mendedahkan bahawa dirinya telah diserang oleh The God's Knight. Gert juga nampaknya mengenali The God's Knight daripada pegawai kerajaan dan mengesahkan adakah benar ini perbuatan mereka. Dan di sini kita boleh tengok bubble dialog Luffy yang blank dan tak tahu menahu pasal God's Knight. Tak apa Vi, kau bapak kau pun kau tak kenal, kau relax je. Ajrudin cakap, memanglah kau tak tentu hala menggila dekat lautan. Memanglah kau akan dapat musuh macam dorang. Loki cakap, jangan jadi bodoh boleh tak adik? Kalau aku cari pasal dengan dorang, dah lama dah aku ni jadi raja seluruh dunia ni kau tahu. Dan dekat sini Luffy masih blur lagi, tapi at least dia cam lah perkataan world government. Jangan jagi dia tanya world government tu apa sudah. Kemudian dari jauh terdengar bunyi jeritan, woi, kami dapat seekor ni. Grogisaurus memang sangat-sangat berkhasiat. Dan kita dapat melihat tim Sanji, Zoro, Goldberg dan Nash tadi sudah sampai dengan memikul daging dinosaur tadi. Besarnya, kata Luffy. Aku yang rebah kan datang ni, kata Zoro tanpa rasa malu, membuatkan Sanji sedikit menyindir. Memang dahsyat engkau tadi Zoro, dah macam brokoli terbang dah tadi aku tengok engkau. Dan pujian Sanji itu membuatkan diorang bertengkar lagi untuk kali yang keberapa ratus puluh pun aku dah tak tahu. Goldberg pula menyapa Stanson yang juga sudah pulang dari mengutip kayu api. Okey, dah siap, jerit Sanji. Wah, sedapnya, kata Luffy. Woi, yang awal ni bukan untuk engkau kata Sanji. Oh betul juga, kata Luffy. Dan Luffy mengambil satu bahagian daripada daging dinosaur tadi dalam keadaan yang panas-panas lagi, terus bagi Loki makan. Apa lagi menggelupur kawan tu, panas woi. Gert sedikit menasihati Luffy, pelan-pelan Luffy kun, Kang nanti terbuka pula luka dia tu. Dan Loki memarahi Luffy sebab serve daging dekat dia panas-panas. Dan melihatkan Loki, Luffy cakap, tu macam dah sembuh dah tu. Makan dah lagi, baru cepat sembuh. Loki pun makan lagi, tapi dia sedikit mengeluh sebab susah nak makan dalam keadaan berbaring. Luffy cakap, kau ni melebih pula. Tiba-tiba Loki tercekik, membuatkan Luffy cepat-cepat pergi dapatkan air dan kembali kepada Loki dengan secawan gegasi air panas. Dan Loki yang melihatkan cawan tu masih menggelegak datang ke arah dia, muka Loki menjadi sangat-sangat takut sambil hingus sedikit terkeluar dari hidung Loki. Tapi Luffy heran apa? Dia terus pergi simbah air panas menggelegak tu dekat muka member. Loki cakap, tolonglah bawa budak ni main jauh-jauh. Gert panggil Luffy dan buat isyarat thumbs up dekat Luffy sebab dia pun memang geram juga dekat Loki ni. Zoro dan Sanji makan bersama sambil Zoro menusuk secebis daging di pedang dia untuk makan dan Sanji sambil memegang semangkuk air panas. Sanji cakap, apa balalah yang si Loki ni dah buat dekat dorang ni sampai menyampah betul tu dorang ni dekat Loki. Kemudian Zoro bersuara dan cakap satu benda bodoh. Aku rasa janji Loki dekat Luffy tu jangan-jangan tipu je dak. Tak habis-habis lagi. Baru tadi je kau tengok si Loki tu panggil petik, lagi nak tanya. Kemudian di panel ini kita dapat melihat mereka meletakkan sedikit timbunan kayu untuk Loki bersandar dan sambil memakan daging itu dengan tenang Loki cakap, so kau nak tahu Shanks ada dekat mana Aku tak tipu pasal tu. Dan Zoro cakap, so kau nak bagi tahu tak? Dan Loki cakap, deal kita macam mana? Kau lepaskan rantai aku dulu baru aku bagi tahu. Kau memang nak jumpa sangat ke Shanks? Aku rasa aku boleh faham sebab apa. Memang macam itulah yang akan berlaku kalau kau terlalu mengidolakan satu-satu pirate, kata Loki sambil diperhatikan oleh Ajrudin dengan serius. Kau tahu ke perasaan tu? Kata Luffy. Aku tahulah, kata Loki. Kau rasa menyesal sebab masa tu kau budak-budak lagi. Kemudian di sini kita dapat melihat satu flashback yang rare gila-gila guys. Loki masa kanak-kanak telah berjumpa dengan Rock di Zebek. Loki meminta untuk diikut pirate Zebek, namun Zebek tidak membenarkannya. Zebek cakap, aku datang sejauh ni bukan untuk rekrut budak macam kau dan jangan buat aku ulang. Kid Loki cakap, kalau macam tu aku challenge kau. Jom one by one. Dan di panel ini kita dapat melihat tubuh Loki telah rebah sambil Newgate sedikit menegur Zebek. Kok ia pun perlu ke sampai keluarkan pisau bek? Diamah Newgate dan berbalik ke current storyline. Loki cakap, aku telah lahir di era yang salah. Di Western Village, kita dapat melihat sambungan perlawanan antara Brogy dan Dory beserta Gaban dan Giant Warrior Pirates menentang Nightmare di sana. Dan seperti kata-kata Killingham dalam chapter 1143, dia mampu untuk menjelmakan Nightmare itu berkali-kali. Dan di sini kita dapat melihat 3 Draugr ada di situ bersama-sama Nightmare Loki, Nightmare burung besar, Nightmare beruang giant. Dan kesemua Nightmare itu cuba untuk menyerang kapal The Great Eric dan kita boleh melihat saiz kesemua mereka yang bahkan lebih besar dari saiz giant di situ. Dan tiba-tiba dia beraksi guys. Scorpion Gaban telah meluncur di udara dengan kedua-dua kapaknya dan mengatakan
biar aku bereskan mereka semua. Dan dengan kapaknya itu, Gaban berjaya mengalahkan kesemua nightmare di situ dan mengatakan nasib baik kekuatan mereka ini bertepatan dengan imajinasi kanak-kanak dekat situ. Bermaksud ia akan jadi lebih sukar untuk dikalahkan kalau bertarung dengan versi yang sebenar. Dan Gaban sedikit tertawa. Kemudian dari atas kapal, dengan Kenbun Shokuhakinya, Gaban dapat merasakan kehadiran God's Knight dari jauh dan mengatakan sekarang mereka sudah bertiga kerana suara seperti yang mereka miliki sangat senang untuk dikesan dan aku dapat mendengar suara mereka. Maksudnya, sekiranya Elbaf tidak lagi selamat, dunia ini pasti akan musnah. Gila statement Gaban dekat sini guys. Dan sekali lagi, adakah benar teori aku sebelum ini yang mengatakan Dragon bakal buat Elbaf ini jadi markas dia? Sebab dari kata-kata Gaban dekat sini cukup untuk membuktikan bahawa Elbaf is the last defense yang ada dekat dunia ni. Di branch 8 Forest number 2, pasukan bomber cuba memadamkan kebakaran di situ agar kanak-kanak yang sleepwalking itu tidak dijilat api. Mereka telah menggunakan Sea Cloud untuk memadamkan api di situ. Namun salah seorang firefighter di situ merasa ragu adakah ia cukup untuk memadamkan api. Saul yang melihatkan kehadiran pasukan firefighter bersyukur, namun dia mengarahkan mereka untuk bersegera kerana kanak-kanak sleepwalking itu sedang berjalan ke arah api. Dan di panel ini kita dapat melihat yang Saul telah berjaya mengalahkan Nightmare Fenrir dan keadaan di sini mula menjadi cemas apabila firefighter di situ sungguh pun telah menggunakan water pressure yang paling kuat namun masih gagal untuk memadamkan kebakaran dan Saul sambil menjerit memohon bersungguh-sungguh supaya mereka mencuba dengan sehabis baik kerana dia yakin dengan mereka. Dan Saul sedikit merayu-rayu meminta mereka untuk memadamkan kebakaran itu, membuatkan The God's Knight mula meninggalkan meja makan mereka dan menyaksikan sendiri keadaan yang kritikal itu. Dan Somers bertanya kepada Gunko, adakah kebakaran itu cukup untuk membangunkan kanak-kanak gergasi itu? Gunko membenarkan dan mengatakan yang mereka pasti akan menjerit memanggil nama ibu bapa mereka dengan penuh kesengsaraan, namun pasti api itu akan membakar mereka sehingga tersisa tulang belulang. Somers seperti mengejek menunjukkan rasa kesian terhadap kanak-kanak di situ, namun tiba-tiba dari dalam Sea Cloud, helmsman Mugiwara Pirates bersiap dengan kuda-kudanya. Dan di sisi lain, Dory mula bertanya dengan cemas apakah yang sedang berlaku dan mengapa api-api itu belum terpadam. Namun firefighter di situ mengatakannya mereka telah berusaha semampu mereka dan di sini melihatkan seperti tiada lagi ikhtiar lain. Saul bergegas berlari ke arah budak-budak di situ dan nampaknya dia akan cuba untuk memeluk kesemua mereka meskipun dia tahu yang dia bakal tertusuk. Manakala Somers tergelak terbahak-bahak dan kaki salah seorang kanak-kanak di situ mula dijilat api dan akhirnya bantuan sampai dengan kalimat current shoulder throw. Satu pancutan air gergasi datang dari Sea Cloud membuatkan Saul tergamam dan terhenti dari lariannya tadi dan yes, ia adalah hasil dari bantuan Jimbe. Dan Jimbe berkata, aku rasa itu sudah cukup, tapi adakah aku sempat? Dan Jimbe kembali masuk ke dalam sampan Colin bersama-sama Nami, Usopp dan Brook dan mereka kelihatan sangat bangga dengan Jimbe dan bersorak untuk Jimbe. Dan di sini kita dapat melihat air yang bahkan lebih besar dari api di situ telah tercurah membuatkan firefighter di situ terbeliak biji mata mereka dan akhirnya kebakaran di branch 8 hutan kedua telah dipadamkan dan menyelamatkan kanak-kanak yang sedang sleepwalking di situ. Dan dari kapal The Great Eric mereka memuji-muji pasukan firefighter, namun firefighter di situ mengatakan yang tindakan itu bukan dari mereka. Dan melihatkan gelombang air raksasa tadi, Chopper mengatakan mungkin Jimbe sedang ada berdekatan. Colin memuji Jimbe, mengatakan gerakan Jimbe tadi sangat luar biasa dan Colin cakap yang kanak-kanak dekat sekolah itu membencikan saya tapi saya masih anggap doang tu sebagai kawan saya. Dan Nami cakap, tak apa Colin, kami akan selamatkan doang semua. Dan Colin sedikit berair mata. Namun tiba-tiba Gunko telah muncul di atas sampan Colin dan berkata, nampaknya tak semua budak-budak pergi sekolah ya, dan yang ini nampaknya bersemangat. Dan hal itu membuatkan Colin sangat-sangat terkejut. Begitu juga dengan Nami, Jimbe, Brook dan Usopp. Dan akhirnya God's Knight telah mula bersemuka dengan Mugiwara Pirates. Apakah yang akan berlaku selanjutnya? Sama-samalah kita nantikan dalam chapter yang akan datang. So guys, what do you think untuk chapter kali ni? Pada aku agak pelik kenapa tadi Somers pergi tanya Gunko pula yang adakah budak-budak tu akan terjaga kalau terkena api, kenapa tak tanya Killingham? Dan Gunko pula nampak yakin jawab soalan Somers padahal kemampuan bagi budak-budak dekat situ tidur keupayaan Devilfruit Killingham. Menarik kan? Adakah Gunko ni memang tahu keupayaan Killingham? Dan awal-awal dulu kita boleh tengok yang memang Gunko ni pair dengan Shamrock masa datang, bukannya Gunko ni pair dengan Killingham. Tak adalah, maksud aku dari segi
keserasian lah. Kan macam Akatsuki, diorang pun bergerak secara duo juga kan, nak kumpul natang makhluk berekor tahap apa benda nama dia tu kan. Macam tu jugalah Gunko dekat sini. Tapi tak kan, sebab Gunko dengan Shamrock, Killingham dengan Somers. So apa pendapat korang dengan situasi dekat sini, dan apa menurut korang untuk the whole chapter ini? Memang banyak gila talking point untuk chapter ni, so make sure korang join live aku untuk kita sama-sama berborak untuk chapter kali ni. And I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ni. Sebelum tu, ini dia pop quiz yang aku janjikan. Macam mana dapat teka siapa sosok tersebut? Kalau tahu, sila komen siapa paling cepat dapat hadiah voucher pembelian merchandise daripada Kimis Converto. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ni, and see you guys in the next content. Until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi